got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum and hi korang. Good morning. So hari ni 3 hari bulan 1. Kita nak pergi beli barang dekat Lotus untuk masak untuk hari ini. Hari ni menu hari ni nak buat buttermilk chicken version student ya, version student. So don't judge me guys. Untuk menu buttermilk version student, kita beli ayam popcorn. Kita akan goreng ayam popcorn sebab kita nak friendly budget. So kita tak perlu beli tepung, tak perlu beli ayam, tak perlu beli semua tu lah untuk buat ayam popcorn tu, faham tak? So kita beli ayam popcorn ni cost me 10 ringgit something. No way, saya akan letak harga 10 ringgit something. And then kita ada susu. Okay, saya rasa satu pun dah cukup sebenarnya, tapi sebabkan saya ni suka banyak kuah, so I will use tu lah. Tapi kita tengok atas keadaan. Kalau lah okey je satu, kita akan guna satu sahaja. And cheese aku tak jumpa cheese sikit. Aku jumpa yang paling sikit 6 slice. And this is the affordable one, paling murah dekat situ, so aku beli je ni. So cili padi, aku tak jumpa cili padi merah, ada hijau. ChatGPT cakap okey hijau, so don't worry. And daun kari, the main important ingredient is daun kari. Daun kari dengan ni yang paling penting kalau nak buat buttermilk chicken. So aku nak potong-potong, nak bahas apa semua. Untuk progress lagi, stay tune, okay? Tengah goreng ayam. So jangan tanya kenapa aku letak minyak tak banyak, sebab perut ni besar. Kalau banyak so kita akan letak sikit-sikit je lah. So ya, kita goreng ayam kejap ya. Kita siap semua, baru kita akan tunjuk cara aku masak buttermilk version student. Okay? Okay, kita masukkan daun kari. Daun kari aku dah kering sangat dah tu. Tak apalah, asalkan masukkan daun kari. Lepas tu kita akan masukkan susu cair. Aku masukkan 2 tin susu cair. Sebab apa? Sebab aku nak kuah yang banyak. Susu cair. Susu cair ni kalau korang nak udah banyak, taklah banyak. Macam aku letak 2 tin. So kuah banyak. Kuah banyak wak. Ada lubang selur. Sorry korang. So ya, kita akan gede-gede dan kita akan masukkan ayam. Wow, sedapnya. So dia melekat sekejap ya. Terus kita akan masukkan ayam. Dia dah menggelegak, korang dah mula masukkan ayam. So kita akan masukkan ayam popcorn kita lah. Ayam kita kita akan bagi dia serap sikit, dia masuk ke dalam tepung ni sikit. Oh, creamy, yummy. Look at the, wow, sedap ni korang, lapar. So kita akan masukkan buat tawa. Saya tak kena guli sekarang, so kita malas spend banyak lah. Kacau terus kurang sikit larut lah. Kacau yummy. So excited to try. Please, kita akan letak cheese. So kat sini ada 3 keping cheese tadi. Kita akan letak 3 keping cheese. Ni cheese tau. Ni ada cheese. So kita bagi dia lagi pekat. Tapi aku suka pekat yang banyak lah. So kita baca. Dah siap korang. Wow, so creamy, pekat, sedap. So dah siap. Aku
Buttermilk kita. So selamat mencuba kepada yang nak mencuba, okay? Buttermilk version student friendly. Bye. Don't forget to like, comment and subscribe. Bye.